Sebab mulai 1 Julai 2026, Malaysia masuk fasa baru dalam pasaran EV. Beberapa tahun lepas, saya pernah buat video pasal siapa yang akan menang dalam perlumbaan EV. Waktu tu prediction saya agak jelas. Saya ingat Tesla akan menang. Dan honestly, saya silap. Bukan sebab Tesla tak hebat. Tesla masih antara company paling penting dalam EV revolution. Tapi ada satu benda yang dulu saya underestimate. Saya fokus kepada benda yang nampak menarik. Macam software, brand, innovation, autonomous driving, even Elon Musk sendiri. Saya kurang beri perhatian kepada benda yang nampak boring tapi lebih penting, iaitu supply chain. Dan sekarang ni, cerita ni bukan lagi teori. Sebab mulai 1 Julai 2026, Malaysia masuk fasa baru dalam pasaran EV. EV import sepenuhnya ataupun CBU EV akan tertakluk kepada syarat lebih ketat, iaitu minimum CIF 200,000, minimum motor power 180 kilowatt. Maksudnya, EV import mampu milik yang ada sebelum ni, yang dalam range 100,000 lebih, mungkin makin susah dibawa masuk sebagai import penuh CBU. Dan inilah jadi cerita BYD yang besar. Sebab BYD bukan hanya ubah game EV dunia, BYD sedang buat banyak negara dalam dilema, termasuklah negara kita Malaysia sendiri. Sebelum saya teruskan, saya nak berkongsi tentang app Quantica. Kawan-kawan boleh mendapatkan 3 kali market analysis percuma dari Quantica terus ke email setiap hari untuk sesi Tokyo, untuk sesi London dan New York. Saya sendiri menggunakan maklumat ini untuk rancang trade plan harian saya. Untuk makluman, saya sendiri yang bangunkan app Quantica ini. Untuk pendaftaran percuma, sila refer link di bawah video ini. Rakyat nak EV mampu milik, kerajaan pula nak protect industri tempatan. Pelabur nak polisi yang jelas, dan pemain global macam BYD ada weapon yang susah dilawan, iaitu supply chain. Bila satu company macam BYD datang dengan cost structure yang susah dilawan, apa patut Malaysia buat? Buka pintu, tahan pintu, atau paksa game ini berubah kepada local assembly? Mulai 1 Julai, beberapa hari saja lagi, EV import sepenuhnya akan kena ikut 2 syarat besar. Pertama, nilai CIF minimum 200,000. CIF ni bukan harga dekat showroom. Ini ialah harga kereta bila sampai ke pintu masuk, sebelum cukai, sebelum duty, sebelum distributor cost, sebelum margin dealer dan kos-kos lain. Bila harga CIF aja dah 200,000 dan tambah duty, SST semuanya tu, basically harga dekat showroom boleh jadi lebih jauh, maybe di atas 300,000. Meaning, kalau jenama EV nak terus jual model yang lebih mampu milik, jalan paling logik yang ada ialah pasang secara tempatan, iaitu CKD. Kerajaan nak tarik investment, nak bina ekosistem tempatan. Dan ini juga nak bagi peluang kepada vendor, pekerja, kilang, even Proton, Perodua dan pemain tempatan sendiri untuk adapt. Jadi kesannya dalam jangka pendek, rakyat, pengguna akan kurang pilihan EV import yang mampu milik. Isu yang lebih besar ialah bukan isu BYD aja. Ia pasal EV dari China dan BYD ialah pemain utama. Ini berlaku dalam konteks global. Europe pun pening dengan EV China. US pun letak tarif yang sangat tinggi, 200%. Banyak negara sebenarnya sedang tanya soalan yang sama. Kalau EV China yang murah masuk, apa akan jadi kepada industri tempatan? Dari sudut rakyat dan pengguna, simple. Pengguna nak harga paling murah, value paling tinggi. Kerajaan kena tengok dari sudut lain. Kalau buka terlalu luas, apa jadi kepada industri otomotif tempatan? Dan dua-dua soalan ini memang valid. Sebab itu, kita tak boleh frame benda ini terlalu simple. Bukan hanya MITI salah. Bukan BYD mesti diluluskan. Isu sebenar ialah kena ada balance di antara dua faktor ini. Kalau terlalu terbuka, local industry boleh kena tekanan. Kalau terlalu protect pula, rakyat
akan terus berdepan pilihan EV yang mahal. Sebab BYD bukan hanya jual EV murah. BYD ini kawal banyak komponen penting dalam kereta dia sendiri. Bateri dia, motor, power electronics, semiconductor, manufacturing, even logistik sendiri pun diuruskan oleh BYD sendiri. Bila company macam ni masuk pasaran, dia boleh tekan harga dengan cara yang sangat-sangat susah diduplikat atau ditiru. Sebab dia bukan hanya lawan harga dekat showroom, dia lawan daripada permulaan supply chain itu sendiri. Jadi kalau Malaysia nak EV mampu milik tapi nak juga hidupkan local industry, maka Malaysia perlu negotiate supaya BYD dan pemain EV global lain supaya membuka local assembly, vendor development, job dan juga teknologi transfer. Sebab kalau kita cuma tutup pintu import, rakyat akhirnya akan marah. Tapi again, kalau kita buka tanpa syarat, local industry pula boleh tertekan. Jadi jalan tengah dia mesti jelas. Bukan protect semata-mata, tapi kena protect sambil transform local industry. Jadi sekarang industri EV Malaysia ni masuk fasa baru. Dulu EV import ni bantu untuk kenalkan rakyat kepada EV. Harga accessible, pilihan sangat banyak. Tapi dalam fasa baru ini, kerajaan nampaknya mahu tekan pemain global supaya bergerak kepada local assembly. Dan itu bukan semestinya salah, tapi risikonya juga jelas. Kalau local assembly bergerak laju, Malaysia boleh dapat job, investment, vendor upgrade dan juga EV ekosistem yang kuat. Tapi kalau dengan protection, seterusnya local assembly lambat dan import mampu milik pula makin susah, rakyat akan tersepit. Sebab itu saya kata BYD bukan sekadar isu kereta China murah. BYD adalah tekanan China yang sampai ke Malaysia dan juga secara global. Jadi apakah protection ini digunakan untuk transform industri ataupun cuma buat rakyat bayar harga yang lebih mahal sementara menunggu local industry ready? Pada pandangan saya, protection perlu tapi tak boleh selama-lamanya. Kita kena tanya, apa plan untuk upgrade vendor tempatan? Apa plan untuk bateri ekosistem? Apa plan untuk EV komponen? Apa plan untuk software? Apa seterusnya plan untuk ekspor? Apa plan untuk jadikan Malaysia sebagai hub, bukan sekadar market? Kalau dunia EV sedang berubah, Malaysia tak boleh guna rule lama terlalu lama. Sebab dalam game baru ini, siapa kawal supply chain, dia kawal harga. Dan siapa kawal harga, dia boleh kawal seluruh market. Cuba komen pandangan kawan-kawan di bawah video ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.